Bolehkah kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Aduh, beratnya bidai ni. Saya tak mampu nak angkat seorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah anda melihat rakan saya membantu apabila dalam kesusahan? Hari ini saya akan menerangkan peribahasa bagai aur dengan tebing. Peribahasa ini bermaksud hidup saling membantu, bekerjasama dan saling memerlukan antara satu sama lain. Tahukah anda, aur ialah sejenis buluh yang hidup di tepi sungai. Tebing membantu aur terus teguh. Manakala agar aur membantu menguatkan tebing supaya tidak mudah terangkis. Kedua-duanya saling memerlukan dan saling memberi manfaat. Oleh sebab itu, peribahasa bagai aur dengan tebing membawa maksud hidup dalam semangat dan kerjasama dan tolong-menolong. Aduh, beratnya bidai ni. Saya tak mampu nak angkat seorang. Waiha, jangan risau, kami tolong. Waiha, kalau kita buat bersama-sama, tentu lagi mudah. Jom. Terima kasih Zafran. Terima kasih Fatih. Sama-sama. Alhamdulillah, dah kemas surau kita. Marilah kita mengamalkan sikap bekerjasama, Saling membantu dan saling menghormati. Ingatlah, bagai aur dengan tebing. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.